Merantau jauh di negeri orang, rindu kampung tak pernah padam. Di musim raya, hati pun girang, pulang seketika, tenang pun datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk tahun 2025 kepada semua penonton yang saya hormati. Dalam siri kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua tentang update terbaru rumah kayu milik keluarga saya yang terletak di sebuah daerah di negeri Johor. Selamat datang ke Teratak Aman edisi 2025. Jom kita tengok apa yang berubah, apa yang kekal dan apa yang menjadikannya semakin istimewa untuk tahun ini. Jom kita tengok sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya untuk tahun 2025. Alhamdulillah masih direzekikan kesihatan yang baik dan diberi peluanglah untuk beraya di kampung halaman pada tahun ini. Alhamdulillah. Kalau anda semua ada follow video saya sebelum ni pernah berkongsi video tentang rumah kayu keluarga saya. Ada 2 video sebelum ni. Untuk kali ini saya akan share dengan anda semua tentang apa benda yang baru yang dah ada dekat dalam kawasan rumah kayu ini. Jom kita tengok. Kita akan mulakan lawatan kita pertama sekali dekat tempat yang saya duduk sekarang inilah. Ini adalah gazebo ataupun pondok. Apa yang baru dekat pondok ni, kita pusingkan kamera kita tengok. Dekat gazebo sekarang ni kita dah pasang bidai. Jadi tempat gazebo ni berteduh sikit lah. Kalau kita tengok kan luas kawasan pondok ni, bolehlah muat selesa 5-6 orang, tidak ada masalah. Dan kita ada buat hiasan-hiasan sikit kat sini. Kita ada apa kat sini? Kita ada kipas dan yang paling best, kita ada hammock dekat sini. Hammock ni kan kita gantung kat sini, lepas tu kita sambungkan ke sebelah sana. Ada satu tali lagi kat sini. Kita akan gantung hammock. Tengah-tengah panas tu kan, bila dah ada hammock kat sini, korang bayangkan dah ada hammock dekat sini. Tengah-tengah panas ni, lepas tu dikelilingi oleh pokok-pokok hijau. Ni semua pokok ni kalau kita tengok betul-betul. Ini pokok, situ pun pokok. Memang kelilingi pokok. Even dekat sebelah badai ni pun sebenarnya ada pokok, tapi pokok dia renek sikit. Dia tak berapa nak tinggi sangat. Tapi inilah, ada pokok dan kita on kipas. Lepas tu kita bentang hammock tadi kat sini, korang imagine lepas tu tidur. Memang best. Ini dekat kawasan, orang kata apa, ini bahagian hadapan lah pondok. Tadi ada kucing kat sini, dah tak ada. Kita naik kejap. Jadi kalau kita pusing je, ada taman Astakuna dekat sini. Kita turun, kita boleh nampak pokok lagi kat sini. Dekat sini asalnya ada kolam tau. Lepas tu ada ikan lah kat sini, tapi tak di-maintain. So kolam ni rosak, pam dia rosak. Last jadi tempat katak bertelur. Jadi dikeringkanlah air ni dan kita tengoklah apa yang boleh buat nanti akan datang. Mungkin kat sini jadi benda lain, kita pun tak sure. Kat sini ada daun pandan, lepas tu sini ada pokok wangi. Jadi malam-malam dekat sini kalau lepak dekat pondok belakang ni, memang wangi saja. Macam mistik-mistik sikit, tapi sebenarnya tak, sebab bau wangi tu datang daripada pokok ni. Bunga ni yang keluarkan bau. Memang wangi. Dekat sini pokok, saya feel lagi nak ingat nama pokok ni. Pokok syukur, pokok tadah doa, something macam tu lah. Dan kita ada letak macam rumah burung kat situ. Kadang-kadang tupai duduk dalam tu. Ada satu rumah burung juga lagi dekat sini. Daripada rumah burung ni, kita keluarlah. Menyusul keluar daripada garden ni, kita jalan jauh sikit. Okey. Ini entrance dia. Inilah tadi kawasan pondok ataupun gazebo. Kita nak panggil pondok ke gazebo ke membawa maksud yang sama lah dalam video ni. Ada satu lagi rumah burung kat sini. Tadi pagi saya perasan ada burung tau. Dia dah start riki-riki rumah dia. Dalam tu saya tak tengok lagi kat dalam tu dia buat sarangkah ataupun tak. Mungkin dah bertelur, kita pun tak tahu. Tapi kalau ada burung dalam ni baguslah. So macam hiduplah sikit tempat ni kan. Kita memang buat tinggi Tengok ni pokok ni. Batang pokok. Kucing pun tak ada nak panjat. Rumah dia kucing. Banyak kucing kat rumah ni. But so far dia tak pernah lagi lah tangkap burung dekat sini. Sebab tu buat tinggi supaya tak nak bagi dia cengkam dan makan
Borong dekat atas tu. Okey, dia dah keliling tau ni. Pokok-pokok semua dah keliling dah pondok tadi. Lepas tu inilah tadi pintu masuk. Pun ada rumah burung juga. Tapi burung tak prefer datang sini sebab dia dekat dengan orang tempat lalu lalang naik atas turun bawah. Ni rumah untuk burung. Tapi burung tak prefer ni lah. Dia lagi suka pergi duduk dekat atas sana tadi tu. Ada satu signboard lah untuk tunjukkan ni garden. Ada kilang kayu tau dekat sini, kilang kayu mini. Kita nak tengok ada apa dekat kilang kayu mini kita ni. Let's go. Ini dia ya, mini kilang kayu. Dekat mana lokasinya? Dekat sebelah gazebo Taman Astakona ni tadi tu. Kita tengok sebelah kanan sikit. Inilah dia. Jadi stok-stok kayu semua kita letaklah dekat sepanjang-panjang sebelah rumah ni lah. Ini kayu bagus ni tau. Ini bukan kayu cokiang je ni. Ni kayu keras, anak-anak pun tak lalu nak makan. Kayu-kayu ni ada banyak jenis lah. Kan? Untuk lagi detail lah kita kena tanya Pak Tam. Itu Pak Tam. Pak Tam dia tengah buat job dia kat situ. Jadi kita teruskan balik. Ini stok-stok kayu. Kayu-kayu ni nanti ni kita akan convert lah jadi produk-produk yang saya akan tunjukkan kemudian. Ada lagi satu kayu tempat kita susun dekat sini. Ini kayu-kayu kita collect lah. Kayu-kayu hanyut sungai, kayu-kayu hanyut laut kan. Dan kita akan decorate lah jadi produk yang baru. Lantai ni pun daripada kayu-kayu macam ni kan. Kita potong, kita susun elok jadi macam satu laluan lah. Sebenarnya nak cover longkang ni, tapi kita buat dia jadi macam satu lantai. Tersusun lah, elok lah terletak. Inilah area orang kata workstation untuk kerja-kerja kayu. Tempat dia kecil je lah, tapi cukup lah kan. Tools pun adalah juga. Walaupun tak, orang kata tak banyak, tapi boleh lah, cukup lah untuk buat kerja. Lepas tu ada table workstation lagi kat sana dan dekat sini. Dan adalah machinery lagi disimpan dekat store bla bla belakang sana. Kita tengok dulu ada apa lagi kat bengkel ni kan. Ini semua produk-produk kayu. Tengok tu angin pun ada, berfungsi ini kita punya stok-stok kayu lah. Stok-stok kayu kat sini, stok-stok kayu yang lagi dekat sini, ada lagi dekat sini, ada lagi stok kayu kat sini. Kat belakang lagi ada stok kayu. Dekat belakang sini lagi ada kayu. Ini tempat pelupusan lah, kayu-kayu halus-halus kita tak nak tu, kita just bakar lah. Nak bagi nyamuk tak nak berkampung dekat sini. Ini sebenarnya rumah kucing tau. Kalau anda semua tengok live video-video saya yang lepas, ini memang pondok ni memang buat untuk kucing. Tapi kucing pun dah tak ingin nak duduk sini. Dia lagi suka duduk dalam rumah sebab dalam rumah ada aircon. Jadi di-convert lah tempat ni jadi tempat simpan barang-barang kayu. Okey, sana kan workshop kan tadi kan. Dekat sinilah tempat disimpan tools-tools lah, barang-barang pertukangan. Dekat sini adalah semuanya. Tak adalah komplit, tapi bolehlah nak buat kerja kan. Macam ni lah suasananya. Dekat rumah ni ada banyak jalan masuk. Dekat sini boleh masuk, dekat depan sana boleh masuk, dekat depan sana pun boleh masuk. Masuklah daripada mana kita nak masuk. Ini bahagian dapur. Jadi ini adalah antara produk-produk kayu yang dihasilkan oleh Pak Tam lah. Pak Tam ni tadilah tukang kayu yang kita nampak tadi buat kerja-kerja kayu. Nama pakcik tu Pak Tam. Okay, ini adalah antara hasilnya. Ini jam tau. Jam ni beli di Pasar Karat. Jadi produk kayu yang dapat ni kita lubangkan dekat sini dan kita taruh jam, kita jadi satu jam yang orang kata rare lah kan. Nak tengok lagi? Ada dekat atas. Itu dia, nampak tak? Konsepnya ni lain sikit. Ini kita tak tebuk, tapi kita just kayu ni kita nipiskan dia macam ni, jadikan dia bersih, tapi jadikan dia satu plate macam tu dan kita gantung jam dekat situ. Jadilah satu produk yang okey lah, nice lah. Dan lagi contoh macam ni. Ni botol Coca-Cola je. Tapi kalau kata korang nak design korang punya restoran ke ataupun kedai runcit ke, nak orang kata apa, nak attract pelanggan korang untuk datang tengok, bolehlah juga letak design macam ni. Ini kayu tebal dan di grind di dalam ni dan letak je kat dalam ni. Dia jadi macam frame, kita frame botol Coca-Cola. Konsepnya samalah. Ayah saya je suka kumpul barang-barang rare tau. Ini Fiat, tapi rasanya ni penutup rim penutup rim tayar tu, tak silap saya. Ini lock.
lock orang zaman lama. Tengok kunci-kunci dia dulu macam mana. Kunci dia bapak kan. Letak kat sini. Ini tanduk kobau ni hasil ni kan. Dan dia buat satu frame macam ni, gantung semua benda-benda pelik ni kan. Dan ini kayu, ni apa? Daun tingkap kayu tapi tak ada function pun. Ni action ini. Nampak daripada jauh macam ni lah tingkap. Okay, jom kita tengok tempat lain. Sekarang ni kita nak tengok bahagian depan pula. Saya akan pusingkan kamera nak tunjuk dekat anda semua. Ini adalah ini ada satu laluan lagi yang membawa ke satu kawasan yang lain lah. Ini sebenarnya macam ruang bacaan atas ni. Kita ada letak kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun kayu buat sendiri dekat workshop yang saya tunjuk tadi. Dan sama juga konsep yang decoration kat sebelah sini. Kayu hanyut, kita letak logo-logo macam ni. Dan ini kita jadikan di tempat gantung-gantung lah. Nak gantung kunci ke, nak gantung topi ke, segala apa yang kita nak gantung, kita boleh gantung dekat sini. Bawah ni fridge magnet pun sama juga, cuma magnet ni rasanya ni beli dekat luar ni. Yang papan belakang ni. Tapi frame ni buat sendiri. Ni tadi dekat depan tu betul-betul je kat depan ni. Ini adalah kita kat sini buat ruang bacaan sebenarnya. Sebab apa? Dekat sini ada rak-rak buku. Sebelum kita pindahkan, maksud saya sebelum jadi ruang bacaan, dekat sini kita letak tools-tools kayu. Tapi tools-tools kayu tu kan kita dah pindahkan ke bangunan belah sana yang baru rumah kucing kita convert jadi store tu. Jadi dekat sini bila barang-barang kayu dah dialihkan, kita buat dia sebagai ruang bacaan. Ini sebenarnya tempat letak buku, bukan tempat letak barang-barang selain daripada buku. Tapi tak apalah, still in progress lagi. Tapi idea dia macam tu lah. Kita letak buku kat sini. Lepas tu ini reading area. Bolehlah duduk sini sambil-sambil baca buku tu. Boleh tengok buat kayu tapi bising sikit lah kan. Dekat area bacaan ni kan, kita boleh tengok ada lagi decoration. Ini ada patung-patung haiwan ni kan, untuk kita buat collection sajalah. Ini dah lama dah kumpul ni. Jadi buat frame macam ni daripada kayu, kita susun satu-satu. Lepas tu ada signboard-signboard lama kat sini. Ini signboard Kampung Baru, tak tahu kat mana orang tua saya kutip ni, saya pun tak tahu. Lepas tu ada lagi apa ni? Signboard ni. Ada signboard lama situ, ada satu lagi decoration kucing. Dekat sini pun ada cermin. Jadi dekat sebelah ruang bacaan ni pula, ni ruang bacaan tadi ni, kita buat tempat makan dekat sana. Jadi sini kalau kata hari raya lah, ataupun tak kisahlah apa-apa event pun, kalau tetamu datang, instead of kita nak bawa dia pergi dekat apa tu, pondok tu, kita boleh ajak dia untuk lepak kat bawah ni, untuk kita makan-makan ke apa benda ke whatsoever lah. Ini ada satu lagi ruang kawasan. Okay, ada sinki kat sini, so senang lah nak makan, basuh tangan, makan. Dah habis makan, pergi sana balik, basuh tangan, duduk minum-minum dekat sini. Kita tengok lagi dekat sini. Boleh. Okay, boleh lah. Ini dah lama ni. Ini sebelum ni kita dah tunjukkan. Ini tempat main dart. Ini maintain lah. Okay, dah memang orang kata tempat kekal kat sini. Kita boleh main dart kat sini. Hari tu ada 4, sekarang ada 3. Satu lagi dah hilang. Boring-boring kan? Boleh main dart. Dah habis main, kita boleh simpan balik dart ni. Kita tutup je. Nampak kemas lah. Taklah terbuka-terbuka macam tu je kan. Kita tutup. Lock. Khalas. Siap. Okay. Yang baru kat sini, rasanya ni loceng. Ni baru. Sama juga ada frame macam ni. Kita buat pakai kayu hanyut. Gantung loceng. Ini untuk loceng lah. Rumah burung pun sama juga. Ini kayu hanyut. Lepas tu kayu-kayu apa? Kayu-kayu yang dah macam lama-lama tu kan. Convert jadi rumah burung. Ini kayu, ini rasanya kayu biasa ni. Ini kayu standard yang dah proses. Kita gantunglah kat sini. Ini semua untuk dijual ni. Nak tahu berapa harga? Nanti saya letak link. Saya letak link TikTok Pak Tam. Nanti boleh contact Pak Tam dekat link TikTok dia. Saya akan letak dalam description kat bawah. Okay. Ini lagi. Ini rare. Ini kayu ni dipotong. Dia potong nipis tau. Dia potong nipis macam ni. Saiz-saiz macam ni. Lepas tu dia buat lubang tau. Kat sini ada lubang. So kira dah ada berapa lubang sini. Dan ikut saiz kereta ni, dia akan letakkan kat sini. Kolektor mesti kena ada benda ni. Dia lagi up lah korang punya collection kan. Ni boleh gantung dekat dinding rumah ataupun mana-mana lah. Jadi macam ni lah.
Lepas tu ada lagi sini produk kayu. Sini Volkswagen. Sama juga. Dia kita buat para kita gantung. Lepas tu kita letak ni platform kayu macam ni. Susun kereta satu-satu. Ni antara collection kereta Volkswagen. Letak dekat sini. Okey. Pak Tam dah siap dah Pak Tam? Tengok hasil Pak Tam. Okey, ini kita nak timbulkan tulisan Vespa tu. Pak Tam dia nak buat projek Vespa punya signboard tau. Projek ni macam ni saya tunjuk Okey. Dia lukis dulu Vespa punya logo dekat sini. Lepas dia dah tulis tu, kan? Lepas dah siap tulisan Vespa ni semua tu, nanti dia akan transfer ke mesin sana. So mesin tu nanti dia akan buang bahagian-bahagian kayu, tinggalkan tulisan Vespa ni saja. Jap saya pusingkan dulu bagi nampak jelas. Kan machinery tu bila dah ikat kat sini, nanti dia akan drill ni. Drill ni nanti saya ni drill konon drill lah kan. Drill ni nanti kan dia akan buang yang bahagian-bahagian dia tak nak tu. Dekat sini sampailah semua dia akan clearkan sampai tinggal tulisan Vespa ni sahaja. Nice jugalah. Tengok Pak Tam. Ni Pak Tam cakap masih tak jadi lagi. Tapi kita dah boleh nampak lah dia punya, orang kata apa, hasil dia sikit-sikit. Nampak Kita tinggalkan tulisan Vespa tu je. Yang bahagian-bahagian lain tu dibuang. Tinggalkan bahagian Vespa ni. Jadi memang kerjanya Pak Tam kita pakai mesin. Lepas tu macam hujung-hujung dia macam sembilu-sembilu ni kan. Ni kena buang ni. Dan lepas tu nak potong ni pun dia kena pakai mata yang lain-lain. Macam yang ni pakai mata besar sikit. Yang ni pakai mata yang kecil sikit. So bila dah habis, yang apa ni, bulu-bulu ni kena buang lah. Lepas tu nanti ada lagi proses untuk ni Pak Tam nak shellac benda semua, nak apa, sanding semua. Yes. Pak Tam ada TikTok tak Pak Tam? Ada. Pak Tam TikTok. Jap. Pak Tam TikTok Pak Tam? Live of Pak Tam. Live of Pak Tam Okey, kalau nak tengok lagi Pak Tam punya hasil kerja, nanti kalau saya tak ada TikTok, tapi kalau anda ada TikTok, korang ada TikTok, boleh follow Live of Pak Tam. Dekat situ Pak Tam ada share lah video semua hasil-hasil kerja kayu dia. Nak order barang daripada Pak Tam pun boleh. Tidak masalah. Okey, jom kita nak tengok apa lagi. Tadi kita dah duduk bawah kolong rumah dan kita nak tengok bahagian depan rumah pula. Tengok apa benda yang baru. Inilah dia bahagian hadapan rumah. Rumah ni ada nama tau. Nama rumah ni Teratak Aman. Aman ni nama arwah atuk. Jadi tanah ni dulu pun atuk punya. Dan kita develop lah rumah. Sebab tu nama je Teratak Aman. Kita nampak ni. Inilah dia Teratak Aman. Dekat sebelah ni ada kereta hutang bank tak boleh bayar lagi. Kita tak nak tengok kereta. Kita nak tengok bahagian depan ni. Ada apa? Kita tengok secara terperinci. Jom. Ini pintu pagar utama untuk kereta ataupun orang lah keluar dan masuk. Lepas tu kita akan pergi ke ruang atas. Jadi sebelum kita nak pergi ke ruang atas, kita boleh nampak rumah burung dekat sini. Rumah burung ni, ini kita nak jual lah. Tapi ni bukan pakai kayu rustik lah. Dia pakai kayu standard kilang ni. Nampak tak? Dia tak adalah macam rare-rare sangat yang saya kata kecantikan dalam ketidaksempurnaan tu. Hidup dia. Kan? Dia pakai kayu biasa je. Ini pun nak dijual ni. Kalau siapa-siapa berminat nak beli, nanti boleh letak. Saya nak beli dalam ruang komen. Saya nak gantung balik kat sini. Allah. Letaklah bawah kejap. Okey. Ini laluan masuk tadi. Sebelah sana kilang kayu, bengkel kayu. Kita laluan masuk sini. Ini ada kayu. Maksud saya kerusi kayu daripada rustic wood juga. Okey. Lepas tu inilah tempat lepak kalau ada tetamu datang. Assalamualaikum. Kita nak buat video bang. Boleh, silakan. Ini tempat kita lepak lah. Tengok luasnya tempat ni. Kita ada kayu. Kita ada kayu pula. Kita ada kipas kat atas. Jadi tempat ni luas. Kalau ada angin punya circulation kat bawah ni memang tak panas. Kita boleh tengok.
Ini hasil seni Pak Tam. Macam tadi tu, kita keluarkan kayu tu lebih kan. Yang ini kita geruli dia masuk dalam, nampak tak? Ini tadi blade tu, dia masukkan kat dalam. Tadi tu dia buang, yang ni dia masuk dalam, lepas tu dia cat lagi kat dalam ni. Welcome to my garden. Ni. Yang ni sama macam Vespa tadi, nampak tak? Ini dia buang, yang kat luar ni, dia buang, timbulkan dekat sini. Jadi macam ni. Jadi ini daripada view sinilah. Nampak tak? Dia macam ni. Jadi tetamu ada berapa tempat tadi dia boleh lepak? Ada 3 tempat dia boleh lepak. Satu dekat sini. Sini memang luas gila bapak luas. Tengok ada Eddie dengan Fakri kat sini. Kita boleh hang out kat sini. Boleh chill out, minum kopi. Ni tempat first lepak satu. Kalau kita nak rare lagi tadi, boleh lepak dekat gazebo tu. Dan kalau kita nak makan, kita pergi kat bawah rumah. Bawah kolong tu. Kita boleh nampak daripada sini pun. Tempat makan tu. Best. Ini adalah pintu masuk utama tapi minta maaf lah sebab kadang-kadang baca dekat komen bawah tu nak tengok dalam rumah. Saya bukan tak nak tunjuk dalam rumah tau, tapi tuan rumah cakap tunjuk luar-luar dah lah kan. Sebab kita nak jaga privacy lah. Orang tua saya dia kata kalau nak buat video nak tunjuk-tunjuk, ya memang encourage orang untuk datang dan tengok visit rumah ni kan. Sebab kita orang pun ada orang kata apa, bisnes kecil-kecil lah untuk produk kayu. Kita boleh tunjuk lah apa yang kita dah buat, apa benda semua, tapi limit luar rumah aja. Dalam rumah tak boleh sebab kita nak jaga kita punya privacy lah. Dalam tu semua family punya hal kan. Dengan nak tutup aurat lah benda semua tu. So kita boleh tunjuk dekat luar je lah. Okay. Ada satu tempat nak tunjuk satu lagi. The last one yang untuk projek kayu punya ni. Ini memang rare. Ini baru. Sebelum-sebelum ni memang tak ada. Tahun lepas saya balik pun memang tak ada. Tahun ni dah ada. Memang rare. Jom kita pergi tengok. Saya baru nak tunjuk barang baru kan, benda rare tadi yang kat rumah ni. Tapi tiba-tiba ada orang jual aiskrim pula datang. Terpaksa lah saya pergi beli aiskrim dulu. Eddie belanja aiskrim boleh Eddie? Silakan. Lalang tu nak tunjuk tu sambil-sambil beli aiskrim tu. Kita beli aiskrim kat sini. Ni rumah lah daripada pandangan luar. Okey, boleh tunjuk juga sikit dekat luar. Kita ada PO Box dekat sini 4154. Jadi kalau ada surat, posto akan hantar surat kat sini lah. Dan rumah ni ada alamat tu. Assalamualaikum. Nampak sini. Rumah aman. Nombor rumah 4154. Jadi kalau korang datang rumah nak tengok barang kayu kan, panggil-panggil tak dengar, korang tarik je ni. Ini tarik nanti loceng bunyi. Nanti kalau ada orang kat rumah, insya-Allah dia orang datang dan akan bukakan gate. Makan aiskrim dulu, Pak Kri. Terima kasih Pak Kri. Subscribe my channel. Kita akan teruskan ke barang baru Kita panggil tempat ni bar halal. Okey, tunggu saya pusingkan kamera. Okey. Saya panggil dekat depan saya ni bar halal Nampak tak kenapa? Kita buat table ni macam bar punya table. Okey, tapi dia buat daripada kayu. Jadi dia set ni datang dengan satu meja, 2 kerusi untuk tetamu kat sini nak lepak-lepak, nak chill out. So ada lagi kerusi 2 kat sini. Kerusi ni kita letak je apa-apa kerusi. Dan belakang ni ada para lah. Okey. Jadi kalau kata depend lah konsep pernah buat macam rumah ni kan. Macam rumah ni kita orang buat biasa-biasa je. Jadi kat tadi kita letak lah macam biskut-biskut ke kan, kuih raya. Ada satu coffee machine dekat sini. Dan belakang ni para lah. Atas ni kita orang punya collection lah. Ada botol kaca, lepas tu ada ada tempat-tempat nak buat air ni 3 in 1 semua. Kurma pun ada. Lepas tu dan ada banyak lagi lah. Tak fikir lagi nak letak apa. Atas tu ada collection. Dalam tin ni ada barang-barang lah nak bakar untuk ubat nyamuk ke apa benda ke kan. Bawah ni dan banyak lagi lah space. Jadi kalau kita tengok daripada sini, ini daripada bahagian belakang. Bawah ni ada lagi 2 slot lah. Kita nak letak apa-apa kat bawah ni. Ada mercun kat situ. Jadi sebelah sini pula ada bidai. Jadi tak panas lah. Kalau panas, kalau time panas cahaya tak kena direct lah. Kalau hujan pun tak kena tempias air hujan. Ada decoration juga dekat atas-atas ni. Kayu ni, tulisan-tulisan ni.
Tengok lampu ni best ni, lampu ni. Kalau malam-malam lepak buka lampu ni, eksklusif lah, feeling eksklusif. Kita ada gantung juga baldi Milo dan kita boleh tengok kalau saya duduk dekat sini, ini view hadapan. Atas tu pun letak collection apa, kereta-kereta mini tu kan. Dengan adanya bar halal ni, kita dah boleh orang kata apa, consider lah bawah kolong rumah ni sebenarnya dah boleh jadi orang kata mini cafe dah pun. Kalau dekat sini, ini konon-konon lah, kita ada satu apa ni, coffee maker kan. Kalau kita boleh buat air semua kat sini, jadi bila tetamu datang rumah, so mereka boleh lepak dekat gazebo saya tunjuk tadi lah, ataupun dekat tingkat atas, ataupun kat bawah sendiri, dekat bawah kolong rumah ni pun dah boleh jadi tempat lepak, ataupun kita boleh buat orang kata mini cafe lah. Sebab apa saya tunjukkan dekat korang. Okey, depan ni ada buaian. Dekat depan buaian ni pun ada meja, saya tunjukkan. Kita tengok dengan lebih dekat lah. See? Dekat sini pun kan kita boleh lepak minum. Dekat sini pun kita boleh lepak lagi, boleh minum. Dekat sini kita nak chill out Dekat sini pun kita boleh lepak, dan bawah ni pun ada lagi apa tu, tempat untuk kita nak lepak makan dan benda semualah. Dan dekat sana ada ruang bacaan lagi. Lepas tu ada tempat bacaan lagi lah, kita nak letak buku apa benda semua. Dan kalau kita nak tangkap gambar, kita boleh pergi dekat depan sana tu kan. Dan kalau kita nak lagi best, nak lagi rare kan, kita boleh angkat kita punya cawan. Either kita nak naik atas, dekat atas ni pun boleh buat tempat minum. Dan juga nak lagi orang kata privacy sikit, nak bincang bisnes juta-juta ke, kita boleh pergi dekat pondok gazebo ni. Macam best tak? Kita dah selesai melawat bengkel kayu dengan orang kata mini cafe, konsep kayu hanyut dekat bawah rumah ni. Last sekali kita tak lupa, kita nak pergi melawat ke kebun mama saya. Kita tengok apa tumbuhan baru yang dah ada dekat kebun tu. Ini kebun, kita boleh panggil kebun ke, kita panggil mini kebun lah. Ini adalah mini kebun. Dekat sebelah sana mini workshop kayu. Jadi dekat sebelah sana memang kerja-kerja bertukang. Dekat sini memang tempat kita nak orang kata apa, main tanam-tanam pokok. Daripada sini kita dah ada laluan kayu ni untuk kita ke greenhouse sebelah sana. Tapi ada juga unsur-unsur kayu dekat sini. Kita akan lalu sini, kita tengok Okey. Ini kayu, orang kata apa, kalau kayu balak tu kan, diorang akan jadikan kayu tu 4 segi. Jadi ini adalah belen-belen kayu tu lah. Kan korang boleh bayangkan tak, kayu tu bulat. Kayu tu bulat kan. Lepas tu dia nak jadikan dia petak, dia akan potong lah setiap sisi pokok tu. Jadi ini adalah lebihan sisi pokok kayu. Dan kita orang ambil ni, dan kita orang buat dia sebagai pagar. Pagar kita orang jenis yang macam ni tau, anti-climb ni. Macam ni. Lepas tu kita nak nampak dia lagi rare, kita ambil yang kayu lebihan tadi tu, kita susun dia satu-satu dan kita jadikan dia pagar macam ni sebelah. Okey, lepas tu ada satu signboard lagi. Tengok ni signboard, hutan simpan. Hutan simpan Jabatan Hutan Negeri Terengganu. Saya tak tahu dekat mana Babah dapat apa ni, signboard ni. Bah, signboard ni dapat kat mana bah? Jumpalah tepi-tepi jalan tu, mungkin dia dah jatuh kan, kita collect, lepas tu kita dekorate macam ni lah. Konon-konon ni hutan simpan lah kan sebab ada pokok kat sini, ada pokok sini, ada banyak-banyak pokok sini. So kita consider mini kebun ni macam hutan lah konon-konon. Kita tengok lagi ada apa kat depan. Ini laluan tadi Ini laluan bawah tadi sini. Okey. Dan kita akan terus ke rumah hijau. Sini ada pokok-pokok biasalah.
Dekat sini kan. Dekat sini kan asalnya dia buat macam batu-batu macam ni, tapi sekarang ni Pak Tam dia jadikan, dia alaskan apa tu tanah ni dengan kayu. Kayu ni dia memang susun satu-satu, potong block by block dan susun lah, susun jadi macam ni. Jadi bila hujan dia tak lecak. Okey. Okey. So macam biasalah. Para ni macam biasa. Yang baru kalau boleh kita tengok dekat sini, ini je lah. Kalau hujan taklah belecak sangat, belecak cuma kat bawah. Tapi kayu ni dia tahan. Okey. Dia tahan. Kalau kata dia basah pun dia basah gitu je lah. At least kaki kita tak kena lecak tanah lah. Bersih lah. Bolehlah jalan-jalan dengan tenang kan. Nak masuk rumah tak payah nak cuci-cuci kaki. Saya rasa macam tak ada apa-apa yang baru sangat. Sebab mungkin Mama busy sikit kot kan. Dah nak raya ni semua, dia tak sempat nak tanam pokok baru ke apa ke. Kita nak tengok last sekali kat belakang. Mana tahu ada pokok lain kan. Jom. Dekat belakang ni, hari tu saya dah buat projek tau. Projek orang kata apa, untuk buat apa tu, tanah, nak bagi tanah, buat tanah hitam tu untuk kegunaan pokok-pokok lah. Jadi saya korek lubang. Jadi sisa-sisa makanan semua saya humbankan dalam ni. Kita nak tengok jadi tak. Orang kata decompose punya tanah decompose something macam tu lah. Ini saya beli dekat DIY je kan, tong sampah ni. Jadi kiranya makanan-makanan yang kita dah tak nak daripada dapur tu kan, kita akan semua sumbang, kita semua humban semua dalam ni dan kita tengok jadi tak. Tanah hitam. Okey, alhamdulillah jadi tanah ni subur tau. Kita ambil ni je, nanti kita letak kat pokok-pokok yang dekat-dekat sini semua, insya-Allah dia hidup. Sebab ini memang sisa-sisa makanan yang dah tak pakai tu memang kita humban dalam ni, and then lepas tu kita letaklah sikit tanah untuk tolong bantu dia kan. Untuk tolong bantu dia kompos lah. Nanti cacing tanah akan datang, dia akan makan benda-benda tu semua dan dia akan tinggalkan dia punya sisa. Tanah hitam ni lah kita ambil, kita jadikan dia sebagai baja. Okey, decompose punya tanah ni projek boleh kata sukses lah dalam skala mini. Mungkin besok kalau saya dah balik for good, saya akan buat lagi besar ke apa ke, tengok macam mana. Okay, sekarang ni kita nak tengok ada pokok baru tak. Okey, kita dah ada pokok pisang dekat sini. Pisang hijau. Pisang ni tak tahu dah generasi keberapa, sebab setiap kali dia dah berbuah akan dicantas lah, sebab nanti pucuk baru dia akan tumbuh kat bawah tu. Kan, ni anak barulah ni. So nanti dia dah jadi kuning, dah masak ni, cantas. Yang baru akan tumbuh. Lepas tu bila dah keluarkan buah, cantas lagi. Dan proses tu keep going on lah. Dan ada hidroponik dekat sini. Kita boleh cakap dia hidroponik ke? Bukan hidroponik lah, sebab dia pakai tanah kan. Okay. Saya pokok-pokok ni saya tak pandai sangat. But so far, kebun ni tak ada apa-apa yang perubahan yang ketara sangat lah. So far itu sajalah apa yang ada yang saya boleh update dekat mini kebun dekat rumah ni. Sebenarnya tanah ni tak adalah besar sangat kalau kita nak compare dengan orang kata kebun yang betul kan. Tanah tak berapa banyak, so kita kena optimizekanlah setiap ruang inci tanah yang ada. Tapi kan, kalau korang yang tengok video ni ada tanah yang macam ni punya saiz, korang akan buat apa? Korang akan tanam sayur ke? Korang akan tanam buah-buahan ke? Ataupun just buat dia macam taman astakona macam tu? Apa pendapat korang? Cuba komen kat bawah. Baiklah, itu sahaja setakat ini update terbaru untuk Teratak Aman pada tahun 2025. InsyaAllah kalau ada lagi update-update yang terbaru yang berlaku dekat rumah kayu ni, saya akan sharekan dalam channel YouTube saya. Okay, tapi sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan like channel saya. Terima kasih untuk sokongan anda. Okey, satu lagi, kalau korang yang berminat dengan produk-produk kayu Pak Tam ataupun nak tengok macam mana Pak Tam buat kayu ni, betul ke dia buat dekat workshop tu kan, korang boleh follow TikTok Pak Tam. Nama TikTok dia Life of Pak Tam. Dan juga kan, kalau ada sesiapa yang tinggal berhampiran dengan Kampung Melayu Kangkar Pulai ataupun duduk dekat area Johor Bahru dan juga kawasan-kawasan sekitar dan berminat nak
tengok kita orang punya workshop ataupun nak melawat rumah kita, nak buat kawan-kawan ke kan, saya ada tinggalkan kontak owner dekat bahagian description juga. Korang boleh WhatsApp dan insya-Allah owner akan reply lah satu persatu. Cuma kita orang minta jangan expect kita orang reply cepat lah sebab kita orang pun ada sikit limitation masa dan juga rumah ni pun tak adalah besar sangat kan. Jadi kita orang kena limitkan lah kan, siapa-siapa yang nak datang tu kena ikut lah. Macam tu lah lebih kurang lah Okey, terima kasih tengok video ni sampai habis. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye.